Okey, sahabat-sahabat, kita dah sampai spot. Sahabat. Angin begitu kuat, air gerak naik sahabat. Rasanya air gerak naik. Cuaca begitu terik. Saya menggunakan satu rod saja. Hari ini kita misi menjaring ketam yang cuba. Jaring ketam di tahun baru ni 2026. Bagaimana hasil catch dia sahabat sahabat tengoklah sekarang ni cuaca tak menentu Tadi mendung, tahu-tahu dia panas sahabat. Air pun dah gerak naik walaupun tak besar tapi kita akan cubalah antara ada tak ada. Itu tergantung pada rezeki sahabat tapi kita sebagai angler atau pemancing kita usaha sahabat kita walaupun apa cuaca pun sekalipun tapi demi sahabat-sahabat kita cubalah. Yang mana dah jumpa channel ni ke belum jumpa pun saya ucap terima kasih banyak-banyak untuk semua dari yang dah subscribe. Apa lagi Abang Muhammad Mukhtar Muhammad, kita selalu tau message, reply dan tak pernah berhenti saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang setia dalam channel ni. Okey, kita berjumpa lagi pada tahun 2026 ni. Dan kita akan banyakkan video-video yang menarik nanti. Dan ada jaring, ada jala, tapi bukan sekarang lah. On the way. Okey, sahabat, kita akan update lagi sahabat. Alhamdulillah, setelah lama kita mendiamkan diri dan hari ni kita comeback lah untuk mendapatkan ketam di sini kasar sahabat kasar sahabat. Ya Allah, so damn big at least grade A Okey, ni dari hasil kita walaupun cuaca agak berangin sahabat cuaca agak berangin kuat tapi kita masih berhasil menaikkan seekor ketam kita akan releasekan ketam ni pada net dan kita akan cast lagi. Okey, here we go.
Okey, kepada semua, kita dapat lagi strike. Kita dapat strike lagi. Seko lagi tapi agak bertitip agak bertitip. Tapi macam mana pun ketam juga, alhamdulillah. Grade A atau B ni walaupun cuaca kadang mendung, kadang panas, berangin, tapi kewujudan ketam ni tidak boleh dinafikan tetap ada kewujudan ketam ni tetap ada, dan kita akan teruskan lagi misi-misi. Okey, seperti sahabat tengok dia ada tritip semua ni. Okey, ni dipanggilkan ketam tritip bukan ketam renjuk tapi ketam tritip. Okeylah, kita akan tritip lagi dan kita akan update lagi sahabat. Okey sahabat, hampir jatuh kita dapat lagi, alhamdulillah. Air gerak naik. Tapi kita masih ada strike masih ada strike yang diberikan. Cuaca pun sahabat tengok panas terik walaupun berangin kuat. Alhamdulillah sahabat, kita dapat lagi untuk hiburan anda di rumah. Berarti walaupun angin kuat ketam dia masih ada, ketam tetap masih ada. Jangan putus asa, kita pergi dan berjuang Yang penting nak rajin saja. Okey, kita akan kas lagi. Okey sahabat-sahabat, kita lagi sedang menanti, tapi cuaca dia agak terik dan berangin seperti mana sahabat-sahabat tengok tadi dia punya respon pun agak menarik walaupun angin kuat. Air gerak naik tapi tak besar sahabat, agak-agak 2.2 atau 2.3 sajalah. Tapi tak sangka pula ada ketam dia walaupun angin macam gini punya kuat sahabat. Nampak cuaca macam gini sahabat nampak tak? Tapi walau macam mana pun ada respon. Okey, kita nantikan lagi sahabat. Okey sahabat-sahabat, di musim monsun ni banyak orang main ni bot-bot layar ni bot-bot layar ni kerana angin kuat jadi memang musim-musim bot-bot ni lah untuk berlabuh dan menikmati suasana berangin dan enjoy di tempat yang nak katakan tak besar sangatlah lautan ni. Tapi okeylah untuk mereka enjoy semua masih remaja-remaja sahabat, masih budak-budak gitu nampak. Itulah, inilah musim angin, diorang ambil kesempatan untuk main kapal layar sahabat. Okey, kita akan nantikan lagi sahabat.
Okey sahabat, sempat terencap sikit tadi time kita tarik tu kerana dia punya ni terlepas sahabat Jadi kita dapat seekor sahabat. Tapi grade dia terlalu kecil sahabat, terlalu kecil. Kita akan release kembali sahabat, kita akan release kembali Nampak tak kecil sahabat Jadi janganlah kita ambil lah sahabat. Kerana kalau dah besar nanti kita juga yang tangkap sahabat. Okey, kita releasekan dulu sahabat tengok tadi panas tiba-tiba mendung sahabat. Nampak tak cuaca tak menentu Lagi satu tu jaga ada kapal perang dunia sekarang tak menentu ni kan. Ini yang kita tak nak ni. Takut ada apa-apa kan. Mudah-mudahan Singapura tak diminyak lah. Tapi dah habis kita sahabat. Singapura kita ni akan dijajah sahabat. Seperti negara-negara yang sahabat tengok tu ini apa cerita ni kan. Jangan dia nak tangkap ketam atau mancing je ni sahabat. Saya takut ni. Takut datang sini tangkap ketam mancing ni sahabat. Ini tak boleh cakap juga ni. Kadang-kadang diorang berpura dari army, tahu-tahu ada joran, ada jaring, ada jala. Tak boleh cakap sahabat ni semua ni. Okey, tak apa, kita biarkan dia jalan dulu. Kita akan releasekan ketam ni sahabat yang kita dapat ni sahabat. Okey sahabat, ni dia. Okey, itu dah kita release sahabat. Here we go. Okey, biarpun angin begitu kuat tapi strike-nya begitu bertubi-tubi sahabat, bertubi-tubi Nampak tu sahabat. Inilah kata orang, walaupun angin kuat jangan kita putus asa Kita teruskan saja pergi untuk melayankan hobi kita. Dan mungkin kita akan dapat rezeki dari siapa yang tahu. Nampak sahabat. Inilah buktinya sahabat Jangan putus asa sahabat, pergi je sahabat. Walaupun angin kuat, orang kata tak ada ikan banyak mati, tapi inilah buktinya. Saya dah buktikan pada sahabat-sahabat. Ada sahabat, ada. Okey sahabat, kita teruskan lagi. Okey sahabat, itu saja kita punya misi hari ini Saya pun dah nak kembali bertugas. Okey, janganlah kita melihat pada zahirnya tapi di dasarnya penuh bergelora. Persoalan demi persoalan, belenggu akal dan fikiran. Macam lagu Zainal Zain je sahabat. Alamak, salah topik sahabat. Okey, tak apa, kita tunjukkan hasil sahabat hasil dia ni dia nampak sahabat. Astagfirullah sahabat. Alhamdulillah, hasil-hasilnya sahabat. Kuda sahabat banyak sahabat. Tu dia. Dalam ni semua sahabat tu banyak tu nampak tu sahabat. Ni dia. Banyak sahabat. Tu. Ni sahabat banyak sahabat lah. Saya tak mau buka nanti diorang lari kan. Tapi nyari hasil mantap sahabat. Siapa kata angin kuat tak ada hasil sahabat? Ada sahabat. Cuma kita antara rajin tak rajin sahabat. Okey, itu dia sahabat Okey, terima kasih kepada semua dah subscribe. Apa lagi kepada abang Muhammad Harun Muhammad yang selalulah berikan komen dan like Saya terharulah kepada abang kita tu. Dan semoga dia dengarlah dalam video ni.
Okey, kita berjumpa lagi sahabat. Saya nak simpan dulu semua kita.